Duanya naik, 916 naik, 999 pun naik. Tapi bila tak dicairkan, right, 916 ada susuk nilai 25 dengan 40%. 999 tak ada susuk nilai, ya, right. Jadi salah faham tu kena diperbaikikan. Okey, 999 cuma ada spread, perbezaan harga jual dan harga beli. Satu perkara lagi, right? Tahu tak? Siapa yang masuk kat sini tahu tak? Satu perkara lagi. 916 ni apa benda kalau kita cairkan? Selamat datang Faizal, Fizal, Minaton, Kamarul, selamat datang Anam. Hai Kamarul. Yo Chong, Mimi Shakila, selamat datang. AJ46, selamat datang. 916 ada kos upah. Kos untuk tukang nak buat design yang awan larat, yang modern-modern, yang tercantik, yang canggih-canggih tu, yang nampak elegant, sophisticated tu, right? Ada kos upah kat situ, right? 999 tak ada kos upah, right? Tak ada kos upah. Jadi sebab dua faktor ni lah, right? Dua faktor ni, faktor kos upah, faktor susuk nilai. Sebab itulah saya sarankan, galakkan nak tabung, nak simpan 9 dalam bentuk 999 ataupun 24 karat. Okey, lagi untung. Bila emas tu naik, dua-dua nilainya naik. Tapi 999 tiada susuk nilai, tiada kos upah. Dia cuma ada premium, right? Macam ni premiumnya, kos nak buat benda ni bukannya macam kos nak buat barang kemas, right? Ini premiumnya adalah RM20, right? Tapi